Mari kita kerja kuat-kuat. Turun naik dalam hidup ada. Ekonomi turun naik ada. Kita punya performance mesti kita gandakan. Kita mesti pertingkatkan produktiviti kita. Tambah nilai apa yang kita buat. Supaya apa yang kita buat akan sentiasa mendapat berkat. Dan jadikanlah apa yang kita buat ini sebagai ibadah. Supaya jika kita niatkan apa yang kita buat ini sebagai ibadah, kita akan menjadi sebagai seorang yang sentiasa di dalam keberkatan Allah SWT juga. Itulah yang penting dalam hidup ini. Kita bukan nak hidup lama sangat. Selama kita ada pelak jawatan, kita buat kerja, dan kerja kita ini mestilah boleh menjadi manfaat kepada orang. Janganlah kita menjadi ketua, tetapi kerja kita boleh mendatangkan mudarat kepada orang. Fikir elok-elok, supaya apa yang kita buat ini bermanfaat ataupun tidak. Jika tidak, jangan. Itulah yang selalu saya cakap dulu. Saya dah jarang ulang, tapi saya nak ulang sekali lagi. Supaya dijadikan bekalan oleh kita bersama. Arwah mak saya cakap dulu, kalau kita besok mat, kau dah bosak, kalau kau tak dapat jadi garam, jangan jadi langau. Dia kata. Saya faham tak? Faham kan? Garam ni, kadang-kadang sayur dah busuk, taruh garam, dia boleh jadi sawi jorok. Ikan pun tak laku dijual, dah tak elok lagi taruh garam, boleh jadi ikan masin. Kan? Boleh garam ni sebagai satu penawar yang baik. Itu sebabnya kata nak jadi garam ni susah. Nak menjadi orang yang boleh membawa kebaikan ni kadang-kadang susah. Mesti mempunyai jati diri yang kuat. Jati diri yang tak boleh digoncang. Jati diri yang mempunyai concern yang amat jelas. Kalau tak boleh jadi garam, jangan jadi langau. Langau kalau hinggap kat daging yang elok, kau jakkan dia berongol, lepas itu bertolol lah dah. Lepas itu busuklah daging. Apa yang dihinggap dari langau akan busuk. Jadi dalam hidup ni dia kata, tak boleh jadi garam, jangan jadi langau. Nasib baik Allah Ta'ala ni maha besar, maha kaya. Langau tak panjang umur Habis langau pun dah buat kajian, langau hidup cuma 7 hari. Jadi jangan jadi langau tuan-tuan. Tak lama umur saudara.